Nampak? Bersih. Tu yang Mak suka tu. Tengoklah Kasih anak-anak kita. Kalau balik jalan-jalan, Kasih confirm jadi macam ni. Sebab anak-anak kita kan makan dalam kereta kan. Yang ni lebihan tadi air, basuh baju anak. Air ni memang boleh guna. Dalam masa 30 hari kalau kau buat pekat-pekat memang boleh guna balik. So kita nak basuh yang kotor ni. Kita ambil sikit air ni. Lepas tu kita sental dia. Nampak? Bau sikit je. Dah hilang. Kesan kotor tu dah hilang. Nampak tak? Kau nampak tak beza ni aku cakap dengan kau? Baru gosok-gosok sikit je dah hilang. Sebagai mak-mak ni kau wajib kena ada sabun badang. Dengan sabun badang ni kerja kita sebagai mak-mak jadi lebih mudah. So aku lap je. Sebab yang ni pun tak boleh buka. Kalau boleh buka, aku dah buka, basuh. So tak boleh buka. Nampak tak perbezaan dia? Itu yang aku berkenan dengan sabun badang tu. Itu yang aku suka. Lagi lama kau cuci, lagi hilang. Dia punya segala kekotoran bersih seperti baru. Mak-mak, ibu-ibu, jangan lupa dapatkan sabun badang makeover ni. Semua masalah kita selesai. Jangan tak beli. Wajib ada kat rumah.